Assalamualaikum, selamat petang. Ini baru ada kat sini. Ni tadi ada bunyi kecil letupan ni. Dia tadi. Balik. Yang Nohid rumah apa benda dengan menantu dia. Dia kata bukan kau ni. Yang kita ni buat kerja dekat situ elok-elok. Dia nak kata bukan kau ni. Selepas Syed tak apa benda buat gitu. Dia nak menyusahkan diri aku, dia nak menyusahkan diri dia. Lepas tu dia nak menyusahkan masyarakat dia. Kan? Aku tak takut sendiri pun tak faham. Nak kena ikut plan Pak Usuk ni. Dia nak kena curi. Yang Usuk ni dia nak kena curi. Yang Sari ni nak kena curi bodoh-bodoh gitu ke. Balik. Hari ni 25. 22. Hari bulan 5 2026. Yang Nohid Kemah tu dia buat cerita pelik-pelik dekat situ. Dia dengan Anal. Tu dia dengan Fikah. Itu masalah dia. Jangan ganggu saya. Kan? Saya memang isi borang tu duduk dekat situ memang kita usaha. Dia tak mahu. Dia nak buat gila dia. Aku ni nak tengok ke dia apa benda dekat situ. Tak mahu tengok. Demi Allah saya tak mahu tengok. Demi Allah. Saya dah kusut dah. Dan macam apa benda dia cerita apa benda. Pasal keburukan daripada si Nomoh Ismail ni apa benda. Salmah Muhammad Al-Azhir ni. Nak buruk-burukkan kita. Nak buat cerita dia buruk gila dia. Dia nak kena buat kerja gila dia. Kita ni nak jadi mangsa dia. Hari ni 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kita ni nak jadi mangsa dia. Kedai kita barang-barang kain baju kita nak kena curi dengan sedikit pesugihan pemujaan.